Payuh. Okey, abang-abang kakak kok. Pernah tak rasa senak perut? Lepas tu angin dalam badan ni toleh tubik. Dia macam terkumpul, rasa macam toleh payuh. So masalah sebegini dia berlaku disebabkan kita tak jaga makan dan menyebabkan kita rasa tak boleh nak tidur, tak boleh nak buat belakang lah. Rasa tak sedap badan. Badan rasa berat, rasa penat. Jadi, macam mana untuk kita atasi masalah sebegini, nak pastikan kita rasa badan kita selesa, angin boleh buat tubik, adalah kita mengamalkan Ajwa Talbinah. Ajwa Talbinah ni, dia ada satu ramuan iaitu barli. So barli ni memang kaya dengan serat dan boleh membantu untuk melancarkan angin dalam perut dan boleh keluar badan. So bila angin tu dapat dikeluarkan, kita rasa badan lebih ringan dan rasa insya-Allah badan tak letih lah. Jadi kepada mereka yang ada banyak angin dalam badan, dalam perut, payung tubik setiap hari boleh amalkan satu cawan pagi dan juga satu cawan malam supaya kita boleh rasa badan kita sedap lah. Angin tak terkumpul dah dalam perut dan juga badan. So boleh klik link di bawah sekarang. Okay?